Assalamualaikum. Saya nak ucapkan terima kasih kepada tenaga pengajar untuk program petik management kerana program ini sangat-sangat memberi kesedaran kepada saya bahawa keletihan tu bukan sekadar mengantuk. Dia banyak lagi keletihan. Which is keletihan ni dia akan menyebabkan kita akan rasa penat, which is kita akan efek kita punya prestasi kerja dan juga keselamatan kita di jalan raya. So saya sangat berpuas hati dengan program ni dan saya harap program ni dapat diteruskan. Saya berharap program ini dapat diberi kepada staff-staff lain juga untuk memberi kesedaran kepada mereka bahawa keletihan itu perlu ditangani supaya kita dapat prestasi kerja yang lebih baik dan menjaga keselamatan kita. Alright, terima kasih. Setinggi-tinggi penghargaan buat Profesor Luis dengan barisan tim yang hadir pada hari ini ke Penang Board untuk atas penyampaian latihan fatigue risk management yang sangat bermanfaat dan memberi impak yang besar kepada peserta yang terlibat pada hari ini. Saya sendiri telah diberi peluang menjalani sleep test dan pengalaman tersebut benar-benar membuka mata saya tentang betapa pentingnya kualiti tidur dalam memastikan tahap kecergasan, fokus, keselamatan dan prestasi kerja berada pada tahap optimum. Latihan ini adalah meningkatkan kefahaman saya mengenai pengurusan fatigue serta langkah-langkah praktikal yang boleh diamalkan dalam kehidupan seharian dan di tempat kerja, especially di Penang Port Sdn Bhd. Terima kasih sekali lagi kepada Prof. Luis atas proporsian ilmu dan pengalaman yang amat bernilai. Sekian, terima kasih. Bagi pandangan saya, program ni merupakan program yang bagus sebab ia memberi kesedaran tentang fatigue, especially tentang faktor utama kemalangan iaitu mindful sleep, di mana ramai orang tak perasan dan tak sedar. Konsep ni telah banyak mempengaruhi banyak pemandu-pemandu di Malaysia lah, khususnya untuk orang-orang yang bekerja, kerana stres juga mempengaruhi sleep dan kualiti tidur tu sangat penting lah untuk kita. Saya telah selesai menjalani kursus selama 2 hari berkenaan dengan risk and fatigue management dan saya telah belajar beberapa ilmu yang berkaitan dengan how to improve the productivity. Salah satunya melalui kaedah pendapat tidur yang mencukupi. Pada masa yang sama, Profesor Dr. Luis telah berkongsi kepada semua student dan juga peserta di dalam kursusnya tentang bagaimana untuk mendapatkan tidur yang sempurna pada masa yang sama dengan kaedah yang betul dan akan membantu untuk meningkatkan produktiviti pada setiap tugasan kita di masa-masa yang akan datang.